Betul. Sedia. Betul-betul, Upin. Cepatlah. Ya. Jangan gerak. Aku pula. Boleh ke lompat? Ya! Nampak Papa? Itulah. Lakak lagi. Habis ku tu. Kamu sampai sini ya. Tak kira. Aku nak lompat lagi sekali. Fizi! Turun! Aku nak lompat lagi. Yolah. Tak bagus. Geramnya Saya pula. Tak boleh. Nanti jatuh kau nangis. Kau harus marah kita orang. Ada kemajuan. Bagus. Lompatan yang paling jauh dibuat oleh Fizi. Aku menang. tepi lah. Jom. Ya. Kau pula. Apalah budak-budak tu buat? Ipin? Bertuah punya budak. Malam-malam buta melompat-lompat. Turun cepat. Mari duduk sini. Jom. Apa hal melompat-lompat tadi? Nak rumah ni roboh? Tak nak. Sebenarnya kita orang berlatih tadi. Betul. Nak cuba lompat jauh-jauh. Tadi main kita orang kalah. Banyaklah alasan. Dah, Opa tak nak Ipin melompat-lompat lagi. Bahaya, faham? Tapi tak tinggi pun. Kalau dah nak jatuh, tak kira tinggi rendah. Bila patah sana sini, dah tak guna menyesal. Bahaya, Pak. Minta maaf. Yelah. Opa marah lagi. Tak. Opa masuk tidur dulu. Selamat. Jom. Ya. Kosong. Aku dulu. Kosong.
Tak kencing. Mesti punya. Kalau tak, kenapa tempat kau basah? Upin, takut. Nanti akan marah. Macam mana ni? Biar aku cakap dengan Opa. Opa tak marah. Kau tunggu sini. Opa, Ya, nak apa? Opa, mari kejap. Sini, sini. Datu, pergi mandi. Jangan risau. Baik, Opa. Apa hal Opa? Ipin terkencing atas tilam. Apa? Ros, jangan nak marah-marah. Nanti jemur tilam tu. Baik, Opa. Selamat korang. Tak dapat. Kejalah, kejalah. Sini kau. Lain kali jangan main lompat-lompat sangat. Lebih-lebih lagi waktu malam. Nanti terkencing malam. Dengar tu. Main je tau. Dengar. Opah naik dulu ya. Baik, Opa. Aku menang. Cip, cip, cip. Hello. Usum, usum. Yeay. Sikit lagi. Aku menang. Upin, tu. Bertua punya budak. Minta apa kau tu? Tak sengaja. Dari mana? Hebat tu. Mesti aku menang. Dah boleh makan. Asyik. Tengok. Cantik kan? Guling ni boleh jual. Nasib baik kau tak kejar. Kenapa ni? Kau tahu semalam Ipin cakap. Malulah. Cepatlah cakap. Kenapa? Ipin terkencing malam. Habis tilam basah. Dua tiga ikan bakar. Ini sangat gelagar. Itulah. Kenapa cakap? Buat malu je. Apa yang nak malu? Biasalah tu. Aku pun dulu selalu kencing malam. Iya. Tapi, semenjak mak aku tak bagi minum air sejuk malam-malam dan kena pergi tandas sebelum tidur, aku dah tak kencing malam lagi. Yang paling penting, mak aku kata, jangan suka lompat-lompat malam-malam. Opa pun cakap macam tu. Ipin, mesti tilam kau bawa hancing. Mesti bisa. Aku dah tak kencing malam lagi. Yang paling penting, mak aku kata, jangan suka lompat-lompat malam-malam. Opa pun cakap macam tu. Ipin, mesti tilam kau bawa hancing. Mesti bisa. Ipin, cuba ke bawah sana pula.
bau hancing pun. Huh? Bau wangi. Memanglah. Akak dah basuh. Terima kasih. Sayang akak. Sama-sama. Malam ni, kalau terkencing lagi, basuh dan jemur tilam sendiri. Ipin janji tak akan terkencing malam lagi. Yelah tu. Iya. Dah, jom tolong akak. Pegang belah sana. Jom. Tengok Upin. Habis basah. Ha? Upin pula terkencing? Cepat lagi Upin. Kan betul Upin cakap. Upin tak kencing lah atas tilam. Hah? Mana kau tahu? Kau tidur. Tahulah. Semua sebab atap berbocor. Lagipun tilam tak bau hancing pun. Dah tu. Ros, besok cari orang baiki. Baik, Opah. Malam ni kita orang nak tidur mana? Di kerusi panjang depan TV tu. Yeay! Boleh tengok TV sambil baring-baring. Betul. Eleh, nanti TV yang tengok korang. Ni. Huh? Ini apa tu? Apa? Apa, Ros? Cepat, Opa! Oh, Opa ambil bagi. Cepat, tolak ke tepi. Cepatlah sikit, Pin. Baik, Opa. Alamak, semua Cepat, basah. pergilah ke dalam bilik. Situ Ipin. Pin, cepatlah. Basah nanti. Ipin dulu. Badan muka kena air. Tak kena. Lari. Jangan main dah. Habis basah tu rumah nanti. Tak ada apa-apa. Opah yang matikan elektrik. Takut lita pintas. Dah, mari tidur. Hai, Pak. Lambatlah. Tak suka. Uncle Mutu. Ya, Ros. Banyak di sini hari ya. Aik, Uncle baru nak buka kedai? Iyalah, Ros. Itu semalam hujan banyak lebat. Tengok apa sudah jadi. Tenangnya. Tu, baik-baik. Nanti jatuh. Yelah. Atu tak apa-apa. Tak. Aduh. Abang kau tak tanya? Sampai Abang Saleh tak apa-apa. dah lambat. Apalah batu ni? Duduk tengah jalan. Ha? Hai Yoyo. Sendiri salah sama batu juga ada marah. Itu batu lah. Mana boleh nampak? Salih. Nah, Terima kasih. sama-sama. Hah? Hai Ros, ini saja kah? Mana lagi? Pagi tadi lambat bangun. Semalam tak dapat tidur. Bumbung rumah kita orang bocor. Penat kita orang. Kena alih barang. Banyak kesian. Teruk sangat ke bocornya? Sangat-sangat teruk tu.
Sampai kita orang tak ada bilik nak tidur. Alah, ruang tamu dengan bilik Upin Ipin je. Opa suruh cari orang Mikey lah ni. Ha? Atuk boleh tolong? Aduh, sakitnya. Banyaklah adoi kau. Dah tak berlubang kah? Ada. Bilik Upin pula. Jom. Semua elok dah. Baik-baik tu. Licin. Nanti jatuh lagi. Yelah. Atuk tahulah. Sini kau. Duduk. Atuk, mari minum. Kejap. Atuk nak kemas barang-barang ni. Sedapnya. Nah, Atuk. Sudah. Terima kasih, Alang. Dah tak risaulah kalau hujan lagi malam ni. Semua dah dibaiki. Hebatlah tu. Semua boleh buat. Biasalah. Korang tengok dan belajar macam mana Atuk buat. Ha? Mana tangga? Macam mana nak turun ni? Alamak. Pula si Salih. Bye-bye. Bersepahnya. Wow. Akak ke buat semua ni? Ha-ha. Cuba pergi tengok bilik korang. Semua baru juga ke? Upin! Ipin! Fizi! Seorang je? Mana Ihsan? Ada kat rumah. Tengah main badminton dengan bapak dia. Sejak bila dia main badminton? Sejak tadi. Bapak dia baru belikan raket. Kalau macam tu, jom kita pergi tengok. Jom. Nanti dulu. Akak, kita orang pergi rumah Ihsan. Ya, jangan balik lambat sangat. Jom. Ya. Oh, sedia. Hah. Sini ayah. Ya. Maju sikit. Upin, Ipin. Ayo cepat. Asik. Susanti, kamu buat apa di sini? Saya suka banget sama badminton. Pukul. Tak mungkin saya nak nonton. Tengok lagi, Ihsan. Ihsan lagi. Buat lagi, Ihsan. Cepat, Ihsan. Cepat. Cepat, tepi. Lagi. Ihsan. Ihsan. Jaga. Ihsan. Alamak. Biasalah korang. Tengok. Kan dah kalah. Janganlah marah, Ihsan. Main je. Kenapa ni ayah? Mainlah Nah. lagi ayah. Siapa nak main?
Macam mana ni? Kau tahu main? Main je lah. Cepatlah. Sabar, Lesan. Pen. Buat betul-betul, Pen. Oh, main betul-betul. Pen boleh. Semangat, Upin. Upin. Mainlah betul-betul. Upin, buat betul-betul. Ya. Apalah. Kau ni tak reti main lah. Bagi Fizi main. Tak payahlah marah-marah. Nah. Apa Lesan ni? Sikit-sikit nak marah. Main je pun. Mulalah. Ya. Tak apa, Upin. Nanti kita belajar main. Untuk persiapan Thomas Cup tahun ini, apa yang diharapkan, skuad badminton negara akan mengembalikan zaman kegemilangannya seperti mana yang telah dikecapi oleh anak-anak Ni lah yang kata dapat main tadi. Akak pernah main badminton tak? Pernah? Macam mana nak main eh? Alah, korang pukul je lah. Macam ni. Tahu takut. Apalah akak ni? Kita orang tanya betul-betul ni. Hish, yang kau tanya akak engkau tu buat apa? Dia pegang raket pun tak pernah. Nanti tanya Tok Dalang. Dia tu dulu juara kampung. Esok kita pergi. Atuk! Air tak ada. Ya. Kenapa? Atuk, betul ke Atuk pandai main badminton? Opah kata Atuk juara kampung. Betul? Kenapa? Kau tak percaya? Anak-anak sidik tu. Kau kenal dia orang? Kenal? Bapak dia orang tu, Atuk kalahkan. Lepas tu, Atuk ajar bapak dia main. Barulah dia ajar anak-anak dia. Iya ke? Taklah. Sebenarnya bapak dia orang ni memang pandai main badminton. Dia ajar anak-anak dia sampai berjaya. Tak putus asa. Kau orang tunggu sekejap. Inilah buktinya. Sekarang, Atuk serahkan pada kamu berdua. Berkat ni. Terima kasih, Tok. Tapi, Tok, kita orang tak tahu main. Tak apa, nanti Atuk ajar kamu sampai jadi juara. Kampung. Boleh mula. Mula-mula pegang macam ni. Cuba lagi.
Ih. Aduh. Kau ramailah. Ramai. Papa, ke dalam bagi. Iya, ni. Jom. Cepat Fizi, cepat. Kalahkan Ihsan. Senang je. Kuat lagi. Jaga-jaga Fizi. Cepat, pukul. Cepat, Ihsan. Cepat. Alah Fizi, apalah kamu? Aku menang Fizi kalah. Eleh, baru 2 kali. Marvelous. 2-3 bulu tangkis. Sudah kalah, jangan nangis. Mana ada? Nak lawan lagi tak? Ada berani? Ipin. Dah ada raket. Siapa nak lawan? Kenapa? Ni raket berkat tau. Aduh, sakit perut saya. Apa lagi Ihsan? Lawanlah. Jom. Dah sedia ke? Okey, pula. Cepat. Ihsan. Lagi Upin. Kuat lagi. Macam mana boleh masuk? Jaga korang. Aku dapat nanti. Siap kau. Tak apa-apa.